Maka apabila kita duk baca doa ni, dia boleh merubah takdir. Inilah maknanya doa merubah takdir. Tapi bukan semua takdir akan berubah. Nasib lah, kita tak tahu apa yang kita minta. Katalah lepas subuh kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia baik, akhirat baik. Kita minta. Tapi dalam sepanjang hari kita daripada pagi sampai ke malam tu, ada benda baik berlaku kat kita, ada benda tak baik berlaku kat kita. Maka kita kena faham bahawa ada ketentuan yang Allah dah ubah, dan mungkin ada juga ketentuan yang tidak dapat diubah. Maka benda tu walaupun kita minta benda baik, kita mau dalam hari tu baik je semua, tiba-tiba berlaku satu benda yang mungkin tak baik, maka kita kena percaya bahawa itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi diajarkan oleh ulama, antaranya disebutkan oleh Al-Imam Abul Mahasin Al-Qawuqji, seorang ulama besar di Al-Azhar. Dia panggil sembahyang istikharah daimah, namalah. Dia suruh kita buat sembahyang, tapi saya cek dalam hadis tak ada lah sembahyang istikharah tu ada. Ini cuma mungkin saranan ulama saja, motivasi diri. Kata dia kan, syekh ni dia ajak murid-murid dia supaya kita sembahyang sunat istikharah lepas maghrib tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Sedangkan kalau kita belajar dalam kitab fiqh, hang ada masalah, hang ada benda nak pilih, baru hang sembahyang istikharah. Oh, dia ulama ni punya pandangan, dia kata tak apa, macam tu pun betul. Ini aku nak ajak satu lagi, iaitulah sembahyang istikharah tiap-tiap malam. Tak kira hang ada benda apa nak pilih kata nak pilih, tapi sembahyang tiap malam. Maghrib, antara maghrib insya bagi dapat 2 rakaat sembahyang istikharah. Setelah saya duduk perhati tengok dia, apa dia kata ni, saya faham lah. Dia nak ajak kita sebagai satu motivasi. Bila kita dah sembahyang sunat istikharah, kita buat apa? Sembahyang istikharah tu apa dia? Minta pilihan yang baik-baik. Kalau kita ada 2 benda nak pilih, minta Allah bagi satu kekuatan pilih yang baik, pilih yang betul. Apa kita buat, setiap langkah kita semua buat benda yang betul-betul. Maka dia kata, setelah mana kamu sembahyang 2 rakaat sunat istikharah tiap-tiap malam antara maghrib isya ni, maka ingatlah, dia kata bahawa dia suruh kita, motivasi diri kita, apa saja berlaku kepada kita pada malam itu dan keesokan harinya, yakin dan percaya itulah perkara-perkara baik yang Allah telah pilih untuk kamu.